Biasanya kalau sebut berkenaan dengan properti ni, semua orang tahu, orang nak untung, orang nampak duit, orang nampak peluang dan macam-macam lagi lah. Tapi sebenarnya tak semua keadaan macam tu lah. Zaman dulu mungkin betul, setiap properti tu mungkin chances untuk dapatkan keuntungan tu tinggi. Tapi sekarang ni properti ada bermacam-macam jenis. Keadaan market pun ada bermacam-macam, kompetitor pun ada banyak. Jadi orang kata benda tu mungkin dah sedikit tak relevan dan pasaran properti pun jadi lebih, orang kata lebih tight lah, lebih kompetitif. So keadaan yang pertama adalah kita akan discuss tiga faktor lah. Dia ada banyak faktor tapi hari ni saya nak share 3 faktor saja. Macam mana keadaan properti boleh jadi liability kepada owner lah. Okay, so yang pertama sekali adalah cash flow. So cash flow kalau terlampau, orang kata keluar banyak sangat dengan properti tu sampai benda-benda lain pun tak boleh buat. Contohnya pembelanjaan keluarga pun terjejas, simpanan pun tak ada, semata-mata bekerja untuk banyak properti yang sangat mahal. So banyak loan pun dah rasa sesak dah. Yang tu memang orang kata boleh menjadi liability kepada owner lah kan. Sampai emergency fund pun tak ada dan sebagainya. Itu mungkin satu benda yang not healthy lah. Sebab kita tak boleh nak push sangat dengan properti yang terlampau mahal daripada kita punya income tu. So properti yang sihat dia hanya akan ambil 35% sahaja daripada kita punya total income. Okay, untuk bulanan lah. Okay. So faktor yang kedua adalah properti yang kita beli tu dia tak match dengan kita punya fasa kehidupan tu. Sebagai contoh, kalau kita ni baru orang kata mula kerja, kita pun tak tahu lagi nak duduk di mana ataupun nak settle down di mana, sama ada di kampung ataupun di certain tempat. Tapi kita terus beli satu properti yang terlampau mahal lah. So bila kita beli properti yang terlampau mahal, kita jadi tersangkut di tempat tu. Kita jadi macam sayang nak tinggalkan properti kita tu dan berhijrah ke tempat-tempat yang lain lah. Ataupun kita beli rumah yang terlampau besar sangat. So bila terlampau besar, maintenance pun terlampau tinggi dan sebagainya, menyebabkan duit kita tu keluar, hilang ke situ saja. Padahal kita nak gunakan kita punya duit ataupun income tu untuk benda-benda lain lagi lah kan dalam kehidupan kita. So jangan disebabkan properti kita tolak banyak peluang-peluang yang akan mai dalam hidup kita tu. So kita pun tak tahu di mana perakhiran ataupun kita nak settle down kan. Tambah-tambah lagi properti yang bukan dekat kita punya kampung halaman lah. Okay, so faktor yang ketiga yang mungkin selalu berlaku tapi orang tak selalu sembang adalah beli property overpriced. So beli property overpriced ni, beli projek baru pun boleh jadi overpriced, beli rumah subsale pun boleh jadi overpriced. Rumah subsale tu adalah rumah second hand lah. Jadi anda kena pandai tengok berapakah harga yang sepatutnya orang beli di kawasan tu lah. So market value mungkin tak reflect dengan market price di kawasan tu. So benda tu kita akan discuss kemudian, apa beza dua benda tu. So sebagai contoh, kalau kata anda beli property dengan harga markup kan, property lepas-lepas tolak rebate apa semua dapat 330,000, tapi anda beli dengan harga markup, contoh dapat sampai 400,000. Jadi 70,000 tu anda punya. So anda juli duit tu dah habis, so anda terpaksa buat bayaran balik lah kan. Jadi orang kata bila nak jual balik, takkan nak jual dengan harga biasa 330, mestilah nak kena cari pembeli untuk cover balik hutang 400,000 tadi. So adakah orang sanggup nak beli? Dan adakah pemaju pun akan jual dengan harga yang after markup tu? Mesti pemaju akan jual dengan harga rebate. So kalau anda tak faham, boleh ulang balik tengok video ni. Dan itulah yang akan menyebabkan properti tadi susah untuk dijual. So kebiasaannya lah, so point yang last, kebiasaannya properti yang ada markup yang tinggi ni dia terletak di kawasan yang tak laku lah. So bila terletak di kawasan yang tak laku, anda nak sewa pun tak boleh, nak jual pun tak boleh, anda terpaksa bayar dekat bank sampai habis.